Orang-orang Melaka, Akak Jember dah jumpa pot makan bakso yang best tau. Kalau korang tengah cari pot masakan asli Indonesia, korang datang je dekat di seberang kafe ni yang terletak dekat Pangsapuri Bukit Borang Air Keruh je tau. Okey, untuk first menu yang Akak Jember try, dia punya sate Madura ni nampak terliur kan. Ada ayam, kambing dan juga daging. Untuk bakso bakar cheese ni korang makan panas-panas tau. Bakso cheese ni gemuk-gemuk tau. Korang makan dengan kuah kacang yang dibagi tu lagi berselera. Nak tahu tak, ada lagi menu yang best-best. Korang boleh try dia punya nasi ikan talapia terbang. Saiz ikan dia besar. Ikan talapia ni digoreng garing. Korang rata makan dengan sambal pun dah cukup sedap dah. Antara menu yang paling Akak Jember suka nasi bebek bakar, iaitu daging itik dia memang lembut. Makan dengan sambal dia memang tak cukup tau. Yang mana craving nak makan bakso tu, korang boleh try dia punya mi bakso rusuk lembu ni. Daging lembu dia memang lembut sangat. Lepas tu kan, korang boleh try dia punya mi ayam bakso mangkuk. Kuah dia pekat. Lepas tu isi ayam dia pun banyak dia letak. So orang-orang Melaka yang nak cari masakan asli yang rasa macam dekat Indonesia, datang dekat di seberang kafe ni. Okay, bye. Assalamualaikum.